Lama Bintulu, dan sejarah lapangan Tok bermula sejak tahun 1937. Di sini pihak British membina lapangan Tok untuk menjadi base askar sidak dan juga hub perhubungan udara di Bintulu Tok. Dan lapangan Lama Tok bermula operasi pada 1 September 1955. Di sininya hanyalah landasan yang permukaan rumput. Lapangan Tok ditamatkan perkhidmatannya selepas adanya lapangan terbang Kinek yang dibina oleh Kerajaan Sebuan. Dan Kinek Tok lapangan terbang Lama Bintulu memberi laluan kepada Bintulu Paragon dan juga taman rekreasi bagi orang Rami. Bintulu International Kite Festival ialah acara tahunan yang berlangsung di Bintulu, Sarawak, Malaysia yang mempertemukan peminat layang-layang dari seluruh dunia. Festival ini terkenal kerana saiznya yang besar dan keunikan persembahannya, menjadikannya salah satu acara pelancongan utama di negeri Sarawak. Ia diadakan di Padang Terbang Lama Bintulu, Old Airport Field, lokasi yang luas dan strategik untuk penerbangan layang-layang. Festival ini bermula pada tahun 2005 dan terus berkembang setiap tahun dan telah menarik penyertaan antarabangsa dengan kehadiran peserta dari lebih 25 negara termasuk Jepun, China, Australia, Jerman dan Amerika Syarikat. Festival ini menawarkan suasana yang meriah dengan ribuan pengunjung berkumpul untuk menyaksikan langit yang dipenuhi dengan layang-layang berwarna-warni. Borneo International Kite Festival itu adalah salah satu festival WOW yang utama di dunia tu. Walaupun ia baru wujud pada tahun 2005, tapi ia mendapat sambutan yang sangat ketara di dalam dan di luar negara. Dan setiap tahun, festival itu akan diadakan di lapangan terbang Lama Bintulu. Dan 2 tahun kita cuti, kinetonya bermula balik. Dan festival itu juga mengetengahkan kepelbagaian budaya dan kepelbagaian wilayah dalam pertandingan membuat layang-layang dan juga WOW. Kali ke-16 16 kali kita mula Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo, dan pada hari ini ada hari kedua acara itu berlangsung di Bintulu. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan bahawa acara ini akan berlangsung selama 5 hari dan akan berakhir pada 1 hari bulan. So dah 2 tahun kita cuti COVID. Macam ni sambutan yang macam pertama selepas COVID? Okey, Alhamdulillah memang acara tu memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bukan sahaja di Bintulu, malah penduduk di sekitar Sibu, Muka, Ikan dan di satu Borneo, seluruh Borneo, malahan Brunei dan Sabah juga datang. Jadi alhamdulillah kita menjangkakan kehadiran pengunjung ke tapak tu. Kita menganggarkan 5 ke 60 ribu orang setiap hari. Sebab kita akan memperagakan pelbagai aktiviti. Selain daripada layang, kita akan mempersembahkan tarian, persembahan malam, gerai-gerai jualan dan sebagainya. Dalam tempoh 5 hari kita berkampung di festival tu. So bagi tahu untuk berapa orang peserta yang daripada luar negara yang datang ke Bintulu? Okey, pada tahun edisi ke-16 tu kita ada 40 negara yang menyertai festival ini. Jadi mereka di keseluruhan peserta ada 185 orang. Wow. 185 orang, jadi merangkumi peserta dari Malaysia dan juga peserta-peserta dari peringkat antarabangsa sejauh Amerika Syarikat, Colombia di sebelah barat dan New Zealand di selatan. Wow. So memang tergempak lah. Memang gempak gila sambutan tu. Tahun tu selepas 2 tahun kita berehatkan. Betul. Festival is really a comeback. Betul-betul a comeback. Kita menunjukkan bahawa saya amat bangga
that we managed to overcome COVID. Ya. Ini adalah satu aktiviti pasca COVID yang kita rasa it is part of the trust pasca COVID PDCS Kerajaan Negeri Sarawak, iaitu social inclusivity dan kemakmuran ekonomi, di mana dalam festival ini kita memberi peluang kepada penjaja-penjaja kecil dan sederhana untuk mengaut sedikit keuntungan di samping kita berinteraksi. Seperti kita lihat di lapangan, kehadiran pengunjung daripada pelbagai pelosok, datang daripada pelbagai sosioekonomi latar belakang, dan kita boleh lihat keceriaan mereka yang mana dah ditunggu-tunggu selama 3 tahun dah kembali, dan kita berupaya membuat impak yang lebih tinggi. Betul. Sekiranya kita itu pun jalan dah jam. Kami rasa dah start jam dari tengah hari tadi nak. Dari semalam dah. Dari semalam dah. Jadi kita menjangkakan keadaan ini akan berlanjutan sehingga hari terakhir. Okay. Jadi kita merayulah kepada semua, pada waktu ini kita perlu ada perasaan bertimbang rasa, bertoleransi. Jadi sama-sama kita menjayakan festival yang dinanti-nantikan ini demi kemakmuran dan kelestarian sosial kita. Ya. So lepas tu ada show apa-apa ke? Setiap malam kita akan menyediakan pengisian persembahan pentas. Jadi dia ada tema, dia berikut malam pertama, berikut temanya, malam kedua dan seterusnya hingga malam terakhir. Tujuan kita mengadakan pentas malam ni adalah untuk menyokong aktiviti jualan kita di sebelah dia. Jadi tanpa pentas ni saya rasa agak kesinambungannya agak mungkin kurang. Jadi dengan adanya pentas, jadi pengunjung sebelah malam ni akan bertambah.